sejahtera dan salam hormat. Selamat datang ke sesi temu bual pertandingan pada hari ini. Mari kita bersama-sama mendengar perkongsian daripada para tentang pengalaman, cabaran dan persaraan mereka sepanjang pertandingan ini. Tajuk projek kami adalah Sistem Suria. Mengapakah anda memilih projek ini? Kerana projek ini sangatlah menarik. Apakah objektif projek anda? Objektif kami ingin menerangkan 3 teori yang berada dalam projek ini. Apakah masalah yang ingin diselesaikan? Masalah yang ingin diselesaikan adalah menerangkan bagaimana teori ini terjadi. Okay, thank you. Daripada Empire Go Batik, bekas guru seni, nak menceritakan tentang mencanting batik. Proses mencanting batik lukis. Kita mulakan dengan lilin dan juga rosin. Rosin adalah damar daripada getah pokok. Campurkan lilin 70%, rosin 30%. Fungsi rosin untuk meliatkan lilin. Kemudian canting. Ni kita canting, ambil daripada dia panas terus ke sini canting. Sebelum tu kita lakar dulu macam ni. Kalau nak lakar lah. Okey. Kemudian canting dan warnakan. Warna, ini warnanya. Ini warna Renaissance daripada Jerman. Negara pengeluar warna ni Jerman, Jepun dan juga India. Tapi yang terbaik adalah di Jerman. Sekilo dalam RM200 dan boleh pakai banyak. Kalau India punya separuh harga. Kemudian dibancur dan ini cara mewarna dia lah. Mewarna dia. Biasa bagi warna asas merah, biru, kuning sahaja. Ada merah, biru, kuning dan ada di warna. Ini adalah contoh warna-warna, campuran warna. Merah campur kuning jadi oren, merah dan kuning jadi biru jadi hijau, merah campur biru jadi purple dan oren campur biru jadi coklat. Ini dia. Dia campur je gabung semua. Kemudian dia blend warna dia. Boleh tengok budak mewarna tu, ambil video tu. Mewarna.